lagi seorang mangsa Along. Kisah kali ini agak unik, memandangkan si penipu dan yang ditipu dari bangsa yang sama. Kevin bukan nama sebenar ditipu oleh Ahlong yang tidak berperi kemanusiaan, malah ditindas selepas itu. Sebenarnya saya tersangkut dalam perniagaan. Okey, dan yang ni perniagaan bayaran dia lambat. Okey, bayaran lambat, so saya terserat dengan Along dan pinjaman seorang-seorang. Lepas tu datang message dia macam offer. Dia offerkan kita, okey, tak payah apa-apa, tak payah IC. So saya pun terjerat. Tuan, saya pun ada terfikir sebab senang kan. Senang. Lagi sama bangsa. Lepas tu sama bangsa, dia akan tolong menolong. Lepas tu saya akan fikir wang tu akan sampai. Tetapi sampai hari itu tak sampai. Tapi saya kena bayar tu. Interest dia naik. So dia dia ganda berganda. So sampai saya tak ada jalan dah. Apa yang menyebabkan beliau merasakan dirinya ditindas? Along tidak bayaran dia bukan sebulan, mingguan. Satu minggu berapa? Satu minggu, if let's say kita angkat sama dia pinjam 5,000, dalam tangan 3,750. Satu orang Along? Seorang. Okay. Bila sampai 7 hari, you kena bayar dia 1,250 untuk 4 settle lah. If let's say dalam tengah kita tidak dapat membayar dia 1,250, dia akan naik interest. Cuma Along 5 Along itu macam? Ya. Emosi saya sampai hari ni tak dapat tidur dan disebabkan saya takut dia malam-malam dia datang. Takut dah. Bukan ugut lah. Dia boleh call satu hari. Dia boleh call sampai 100 call. Dia pakai message, dia call, dia jerit. Dia kata nak datang rumah, nak bakar, nak buang cat. Apakah modus operandi Ahlong yang dilihat oleh Kevin? Bila dia terjerat dalam seorang Along, dia akan buat SMS. Dia akan buat SMS lagi. Sampai hari ini saya dapat SMS lagi. Ugut. Bukan dia nak tanya nak pinjam lagi ke, nak pinjam lagi ke. Offer Dia offer. Lagipun dia ada pun offer. Dia SMS, ya ada suara berapa Along. Dia tanya, okeylah saya macam ni, saya pinjam ni, you bayar dia Along yang lain pun. Apabila telah berasa sangat tertekan, Kevin berusaha mencari badan yang boleh membantu dalam kes Along. Beliau terjumpa salah satu iklan dari Facebook Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Okey, walaupun PPIM ialah Persatuan Pengguna Islam Malaysia, okey, tapi dia menolong semua bangsa. Di Malaysia. Whatever saya read, saya semua dalam you punya Facebook, you punya website. Go through. Saya memang happy lah dengan PPIM yang dapat menolong saya sampai hari ini. Dia dapat selesaikan semua Along dan saya memang rasa bangga lah dengan kerja PPIM. Kevin juga mengingatkan orang ramai supaya tidak terjerat dengan Along. Saya harap orang-orang muda, tua ke, Cina, India, Melayu ke, jangan terjerat dengan Along yang jahat ni. Along tak cukup bangsa lain, bangsa sendiri pun nak ditindas. Beringatlah sebelum terkena. Hakim Yusof melaporkan untuk TV PPIM.